Panduan mudah membuat pengeluaran akaun fleksibel 2025 melalui telefon pintar anda. Pertama, akses masuk ke iAccount melalui aplikasi dan klik pengeluaran. Kedua, dari menu utama, klik keluarkan simpanan anda dan pilih jenis pengeluaran, akaun fleksibel. Ketiga, jumlah yang boleh dikeluarkan akan tertera di bahagian kanan atas dengan mesej, anda boleh mengeluarkan sehingga RM Malaysia. Keempat, klik keluarkan sekarang dan masukkan amaun pengeluaran yang dibenarkan. Kelima, masukkan maklumat lengkap akaun bank anda bagi mengeluarkan amaun akaun 3. Keenam, masukkan maklumat perhubungan dan pastikan yang tertera adalah betul dan lengkap, kemudian klik teruskan. Ruangan ini perlu diisi setiap kali ingin membuat pengeluaran. Ketujuh, baca penerangan yang diberikan sebelum mengeluarkan dana dan klik terima. Kelapan, nombor TAC akan dihantar kepada nombor berdaftar dan masukkan 6 digit kod bagi pengesahan pengeluaran. Akhir sekali, permohonan pengeluaran anda telah dihantar dan akan diproses seperti paparan di bawah.